Sekarang kita dah masuk dah ke gym Optimum Fit dekat PJ. Yang ni bahagian masuk dekat dalam dia. Kau boleh tengok. Tema warna beige. Warna yang nampak tenang. Dan kau masuk sendiri, kau nampak dia ada agro-agro dekat sini. Nampak santai guys. Dan dekat depan sini adalah untuk bahagian treadmill yang agak banyak. Kalau tengok dekat sini, ada dekat-dekat lebih daripada 8 biji treadmill yang menghala ke jalan. Jadi boleh layan sikit lah, santai-santai kat luar tu. Kalau ada kereta-kereta mahal, boleh tengok. Kat ujung sana pun ada juga mesin untuk cardio. Ada 4 biji. Yang itu adalah recliner bike. Kita ada elliptical 2 biji dekat sini. Alright. Sini pun ada juga kalau korang bawa pasan 4 biji. Okay, stationary bike. Maksudnya ini untuk cardio kat sini saja dah cukup banyak dah. Dan semestinya ada lagi elliptical dekat sini dan treadmill. Guys, tu tak lupa Stairmaster dan stepper. Ini barang baik Alright. So dekat bahagian sana pula ada lagi space besar betul Tempat nak on pun cantik nak ambil gambar ni. Lawa lah dia buat design dia. Dekat bahagian sini kita ada mesin untuk bahagian lats. Yang ni pun tak banyak gym ada. Gym-gym biasa jarang ada benda yang ni. Dekat sini kita ada untuk push. Lain macam. Ni rowing Oh, dia macam T-Baro, tapi dia buat style yang fleksibel untuk nak pegang. Oh, serius. Oh, serius. Wow. Sedap guys. Lagi sedap daripada T-Baro Dia betul-betul pegang kat belakang. Dekat sana ada untuk bicep. Yang ini chest seperti rowing, sama macam biasa. Dan guillotine press. Ada dekat sini. Sekarang kita nak masuk ke bahagian utama. Aku tengok sendiri pun sini aku dah excited dah. Dahsyat. Kau tengok suasana dia. Dia buat ala-ala macam, nak kata dark tak dark, tapi dia ada aura dia, ada vibe dia. Okay, ni mesin apa lagi ada kat sini? Mesin fly guys. Mesin fly. Ini plate loaded fly. Soalnya kadang-kadang yang fly dia dah constant dekat situ, tapi ni fleksibel. Jadi maksudnya bila kita buat fly, kita boleh gerak dengan lebih fleksibel. Sebelah ni rowing machine, Masya Allah. Wish. Aku nak try pun aku takut ni. Lain macam biasa aku main yang berkarat-karat bila tengok kat sini. Ini nampak menarik Bagi aku try. Oh, aku tak letak play. Aku letak satu lah saja nak rasa. Oh, very good. Lighting dia lawa guys kat sini. Setiap ni atas ni ada lampu. So maksudnya dia sulur dekat bahagian atas. Lepas tu mesin ini adalah untuk bahagian, kalau tengok banyak untuk chest pun ada. Banyak untuk chest. Ada sikit dekat belakang sana untuk back. Kalau nampak kita ada pull down kat sana. Kita ada pull up, kita ada pull down. Dan mesin kabel 1, 2, 3. Yang aku nampak sekarang ni ada 3 mesin untuk kabel. Okay, puas hati. Tak ada nak berebut setakat ni. Dia pakai mesin impulse guys. Okay, ini mesin ada jenama mesin bagus. Semestinya untuk on guys. Semestinya untuk on ada kat sini. Dumbbell penuh guys, daripada hujung sampai ke hujung. Dan dumbbell yang paling berat yang aku nampak dekat sini adalah 50 kg. Dan bukan satu set saja. 50 kg ada dekat sini, 50 kg ada dekat situ. Lepas tu tak silap aku ada lagi satu set. Tapi aku nampak confirm sekarang ni ada 2 set. Oh Oi, what's this? 60 kg punya. Tapi kenapa dia mangga lock Maksudnya dia ada dumbbell 60 kg full solid chrome punya warna. Ini maksudnya saya angkat ni buat konten ni memang jadi ni guys. So maksudnya apa kat sini? Dumbbell yang banyak ni kau tak akan berebut. Confirm. Walaupun penuh aku rasa kat sini, kau tak akan berebut. Dumbbell dia memang banyak. Nak rehat, nak santai, sejuk sini. Aircon kat atas. Jadi tak ada masalah berpeluh, tak ada masalah bahang.
confirm aku boleh kata ni antara gym yang paling selesa, paling lawa, nak buat konten, nak workout, semuanya serba lengkap. Inilah gym untuk content creator. Aku memang kata korang kena datang sini. Korang nak suruh aku review gym dekat mana lagi? Gym banyak lawa, gym banyak cantik. Ini antara gym yang paling best sebagai content creator nak datang untuk buat konten dan untuk nak workout sekali. Jadi kalau korang nak aku review gym mana-mana, bagi tahu saja, tag aku dan juga tag gym sekali supaya aku tahu aku boleh pergi kat gym diorang untuk nak review. Make sure korang follow guys, jangan lepaskan peluang untuk banyak lagi konten yang menarik. Kalau korang nak tengok lagi video-video macam ni, make sure subscribe dan tinggalkan komen kat bawah.